Seterusnya, saya menjemput pemindato ketiga. Beliau merupakan pengurusi sekretariat Himpun Peringkat Negeri Pulau Pinang, juga merangkap Timbalan Presiden Gabungan Bela Hak Insan atau Gabungan. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz bin Muhammad Lorde. Himpun, 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 himpun. Samakan akidah, samakan akidah. Himpun, 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 himpun. Satukan ummah, satukan ummah. Himpun, 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 himpun. Untukmu Allah, untukmu Allah. Takbir, Allahu Akbar. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Yang mulia Tuan Pengerusi Majlis, yang berhormat Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali, yang berbahagia lagi dihormati Al-Fadhil Cikgu Azmi Abdul Hamid, Pengerusi Sekretariat Himpun Kebangsaan, yang berbahagia Tan Sri yang turut hadir Al-Fadhil Ustaz Abdullah, Pengerusi ISMA, sahabat saya Saudara Kamarudin Abdullah, Pengerusi IPSI Pulau Pinang, seluruh saf kepimpinan NGO yang berada bersama-sama dengan kami di atas pentas. Saya nampak bersama-sama dengan kita YB yang berhormat, yang tidak sempat kalau saya nak senaraikan nama-nama mereka. Saf kepimpinan parti politik, NGO Melayu, NGO Islam, pertubuhan silat di negeri Pulau Pinang ini, para pelajar IPT, seluruh penggerak masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat, muslimin muslimat, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya sudah semestinya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan yang masih memberikan kesempatan untuk kita terus bernafas sehingga ke saat dan detik ini. Tuhan yang memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita berkumpul di atas dasar satu sahaja, iaitulah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Betul atau tidak? Betul. Kita berkumpul pada hari ini bukan di atas dasar mana-mana parti politik, mana-mana pertubuhan NGO, tetapi kerana kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1400 tahun yang lampau baginda sudah menangis, bimbang terhadap nasib kita. 1400 tahun yang lampau Nabi Muhammad sudah memikirkan nasib umatnya tanpa baginda sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan kita untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan akidah kita, menyelamatkan anak cucu cicit kita sehingga hari kiamat. Berapa orang di kalangan kita yang menangis ketika mana Nabi Muhammad, nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut. Saya nak mengajak semua dhaif kehormat yang ada di pentas dan tuan-tuan sekalian,
marilah kita sama-sama dengan lembut mengirimkan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebut semuanya, jangan ada yang terkecuali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ketepikan semua fahaman-fahaman politik. Bukan masa lagi untuk kita mempertahankan fahaman politik kita. Apabila kita sememangnya menjadi sasaran terakhir di rantau Southeast Asia ini, sememangnya Malaysia menjadi sasaran terakhir musuh-musuh Allah ini. Kerana seperti yang disebut oleh saudara Kamarudin Abdullah tadi, bahawa dalam diri kita masih ada jati diri walaupun tidak sesempurna yang dianjurkan oleh Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang mencipta iblis laknatullah. Maha suci Allah yang mencipta syaitan daripada kalangan jin dan manusia. Maka kita, tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, terpaksa berdepan dengan iblis, terpaksa berdepan dengan syaitan di kalangan jin dan juga manusia. Sudah pasti mereka yang menjadi syaitan di kalangan manusia juga mempunyai suatu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Subhanallah. Bagaimana kegigihan Yahudi dan Nasara. Allah gambarkan kepada kita lebih 1400 tahun yang lampau untuk menjadi bekalan kepada kita di zaman Nabi Muhammad tidak ada. Bagaimana Allah menyatakan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Orang-orang Yahudi dan Kristian akan senantiasa berusaha bersungguh-sungguh memerangi kamu, memerangi akidah kamu sehingga mereka berjaya memurtadkan kamu jika sekiranya mereka mampu. Allah lapik kat kita siap-siap, tuan-tuan, jika sekiranya mereka mampu. Jika sekiranya mereka mampu, artinya boleh ataupun tidak kita menafikan kemampuan mereka, boleh ataupun tidak? Boleh ataupun tidak kita menafikan kemampuan Kristian untuk mengkristiankan anak-anak kita, boleh ataupun tidak? Boleh ataupun tidak kita menafikan kemampuan Yahudi laknatullah dalam merosakkan akidah dan akhlak serta moral anak-anak kita, boleh atau tidak? Jawapannya ada pada tuan-tuan, tindakannya juga ada pada tuan-tuan dan perempuan sekalian, terutama di bumi Pulau Pinang ini. Jangan hanya kita membuat pengakuan vokal, membuat pengakuan di mulut, tetapi tidak disusulkan dengan tindakan. Saya bersetuju sangat dengan apa yang disampaikan oleh bekas penganut Kristian saudara Kamarudin Abdullah, bahawa kita wajib menyediakan persediaan yang begitu hebat, menambahkan dan meningkatkan lagi keimanan, ketakwaan isteri, suami, anak-anak, cucu cicit kita. Ini benteng paling utama, benteng yang paling utama keimanan kita kepada Allah. Kalau iman kita tebal, tolong bagi tahu kepada siapa? Kepada saya pada hari ini, kalau iman kita tebal, nyatakan siapa yang mampu untuk menggugurkan akidah kita, nyatakan. Masalahnya kita sudah hancur. Serangan pemikiran yang telah dilancarkan sejak kurun 16 dulu telah masuk menyelinap dalam diri kita, sekularisme, liberalisme, sehingga sekarang sudah ada orang Islam yang ada janggut yang memulakan majlis dengan salam, membaca ayat-ayat Allah, tetapi mengiktiraf semua agama adalah sama. Saya tak kata, tetapi para mufti menyatakan mengiktiraf semua agama boleh membawa murtad. Mengiktiraf semua agama membawa murtad. Kalau kita mengiktiraf semua agama, untuk apa Nabi Muhammad diturunkan? Kalau kita kata Kristian itu sama dengan Islam, untuk apa Nabi Muhammad diturunkan? Kalau kita mengiktiraf Hindu, mengiktiraf agama-agama yang lain di atas muka bumi Allah Ta'ala ini sama dengan Islam, untuk apa Al-Quran diturunkan? Untuk apa Nabi Muhammad diutuskan untuk mengajar kita? Betulkan akidah orang ini,
Betul kan kalau ada di kalangan tuan-tuan sekalipun, di kalangan sanak saudara kita, kenalan-kenalan kita yang sudah mula mengiktiraf semua agama, ini juga adalah satu bahaya yang semakin besar melanda bumi Malaysia, bumi Pulau Pinang yang kita sayang ini. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, mereka telah berjaya di Indonesia. Selain daripada mereka berjaya mengkristiankan, tetapi mereka juga berjaya untuk mendaulatkan liberalisme di Indonesia sejak tahun 70-an, sehingga tokoh-tokoh agama pengasas kepada jaringan Islam liberal Indonesia adalah Bapak Kiai, betul atau tidak? Ulil Absar Abdullah namanya, yang kononnya dihantar ke Amerika untuk mengambil PhD untuk mengkaji kemaksuman Nabi Muhammad SAW. Dan beliau tidak berjaya balik ke Indonesia. Mana nak jumpa? Boleh jumpa Nabi Muhammad tidak maksum. Jangan kita hanya pandang Indonesia. Perkara itu semakin merebak. Ancaman itu semakin merebak. Walaupun mereka tak berani buat di Malaysia, mereka buat di luar negara. Jantan menikah dengan jantan, cium belaga misai, diisytihar sebagai suami isteri. Hari ini mungkin kita kata jijik, kita gelak, kita ketawakan. Bagaimana nasib umat Islam, anak cucu cicit kita 10 tahun akan datang kalau kita biarkan negara ini, Malaysia ini yang kita sayang ini dipimpin oleh orang-orang yang membawa satu akidah, iaitu semua agama adalah sama. Apa akan jadi? Kita mesti bangkit terangkan perkara ini. Apa yang dinamakan suatu gerakan LGBT baru-baru ini, bukan baru, dah lama dah. Lesbian, gay, bisexual, transgender atau transseksual di sekitar wilayah. Saya pernah ke sana dalam satu aktiviti dengan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Ada satu tempat, saya tak mau sebut exactly, di padang letak kereta, pukul 1 pagi lebih, penuh padang letak kereta. Tak ada event, tak ada apa program, tak ada himpun di situ, memang tak ada. Tetapi penuh padang letak kereta seperti siang, yang ada semua lelaki, tak ada seorang pun perempuan. Di situ transaksi untuk pilih budak-budak jambu, untuk diadakan hubungan yang terkutuk, yang Allah Ta'ala pernah melaknat umat kaum Nabi Lut ataupun umat Nabi Lut alaihissalam. Dan perkara ini semakin berleluasa. Sebab itu mereka sanggup dan berani untuk menganjurkan apa yang dinamakan seksualiti merdeka hari itu. Dan saya melihat perkara ini sebagai unsur ke arah murtad, pemurtadan ummah dalam bentuk seksual. Kerana apa tuan-tuan? Bil ijma', sesiapa yang menghalalkan yang haram, bil ijma' murtad. Menghalalkan yang haram yang telah ada nas qat'i di dalam Al-Quran maupun sunnah, hukumnya keluar daripada Islam. Yahudi dan Kristian, Maha Suci Allah mencipta mereka dengan penuh ekselensi. Mereka bijak tuan-tuan. Mereka mengkaji Al-Quran, mengkaji sunnah. Malah kelemahan-kelemahan yang ada pada diri kita, mereka momokkan kita, mereka lalaikan kita dengan pelbagai bentuk hiburan. Dan yang mutakhir, subculture, punk, gotik pemujaan Tuhan selain Allah, black metal, itu murtad. Bukan saya kata, para mufti yang kata. Inilah di antara bentuk-bentuk serangan pemikiran yang Allah Subhanahu wa taala telah pun sebut lebih 14 abad atau 14 kurun yang lalu. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Orang-orang kafir terdiri daripada Yahudi dan Kristian akan senantiasa memerangi kamu sehingga kamu murtad berpaling tadah, meninggalkan agama kamu, jika sekiranya mereka mampu.
Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, di setiap kurun sebenarnya Allah menjanjikan di sana ada orang yang akan bangkit untuk menyatakan kebenaran. Di dalam kebimbangan ini kita mesti menanamkan semangat bahawa kita lah, tak ada orang lain dah. Siapa tuan-tuan yang akan bangkit untuk menyelamatkan akidah kita? Siapa? Tak cukup kuat, 2 orang yang jawab. Siapakah yang akan berdiri untuk menyelamatkan akidah kita? Akidah umat Islam akan datang siapa? Takbir! Inilah yang dinyatakan oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Sehingga akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jika sekiranya ada di kalangan kamu yang berpaling tadah, murtad, menyeleweng daripada agama kamu, Allah pasti akan menggantikan kaum yang lain, dan kaum itu Allah sayang kepada mereka dan mereka sayang kepada Allah, dan mereka berlemah lembut, bertasamuh, bertoleransi sesama mereka orang beriman, dan mereka menunjukkan izzah, gah mereka terhadap musuh-musuh Allah yang memerangi akidah mereka. Dan Nabi SAW yang kita sayang, yang kita sampaikan salam dan selawat sebentar tadi, menyatakan, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Akan tetap adalah di kalangan umatnya satu taifah yang bangkit untuk mempertahankan kebenaran, dan tidak ada sesiapa pun yang mampu untuk memudaratkan mereka sehingga datang urusan Allah. Maka siapakah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan? Balik dah kah? Oh, balik dah. Siapakah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bukan kita? Maka menjadi kewajipan kepada kita untuk menggerakkan mereka yang mungkin masih tak faham ataupun terpinga-pinga apa sebenarnya yang sedang digerakkan oleh himpun. Menjadi kewajipan kita. Tidak cukup masa untuk saya membahaskan segalanya. Cuma terakhir sebelum saya berhenti, saya nak menyatakan di Pulau Pinang ini sudah sampai tahap usaha kristianisasi ini menjengah dan menjenguk ma'had tahfiz di negeri Pulau Pinang ini. Bahaya atau tidak? Bahaya. Tak bahaya, hamba punya pasal lah. Bahaya atau tidak? Bahaya. Tak bahaya, hamba punya pasal lah, aku nak balik dah. Bahaya atau tidak? Bahaya. Maka perlu atau tidak kita memberi amaran pada musuh-musuh Allah ini agar berhenti daripada usaha yang kotor yang datang sampai ke ma'had tahfiz kami. Betul atau tidak? Betul. Hentilah, kita bukan nak bergaduh. Ini cuma pidato. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, maka kita menyeru para mubalik-mubalik Kristian agar kembali bersama dengan kita menyembah Allah Tuhan yang satu. Setuju atau tidak? Kita menyeru hatta Pop yang ada di Vatican City, semua mubalik Kristian yang ada seluruh dunia, kembali menyembah Allah Tuhan yang satu. Setuju atau tidak? Ada masalah ke syurga tak cukup? Ada orang kata, Ustaz, kalau semua pakat masuk Islam, nanti syurga tak cukup, jadi macam dewan ni sempit. Istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Syurga Allah maha luas. Allah buat syurga untuk semua hambanya, sama ada Islam atau bukan Islam. Cuma syarat masuk Islam satu saja, apa dia, tuan-tuan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan amalkan kedua-dua kalimah syahadah ni. Maka insya-Allah saya, tuan-tuan, semua hadirin drive yang ada di atas pentas ini, seluruh umat Islam dalam negara kita, di seluruh dunia, insya-Allah kita bakal duduk macam ini di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Hadirin dan hadirat, himpun atau himpunan sejumlah umat peringkat negeri Pulau Pinang dan juga peringkat pusat berpengalaman dalam membawa gelombang mempertahankan akidah umat Islam.
Dengan